Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Ini adalah tuan-tuan terbaru daripada Zontes 368K, sebuah maxi skuter. Sisi sebenar ni pun 368. Bukan letak saja 368K tu, memang sisi dia betul-betul 368 cc-nya. Itu antara salah satu highlight untuk skuter Zontes ini. Semua variety yang namanya 368 memang sisi sebenarnya 368. Itu yang best. Ada banyak benda yang menarik pasal 368K ini. Tapi kita pergi satu-satu lah, kalau banyak sangat kan lupa. Okey, pertama sekali dia punya horsepower dia 38 horsepower, Newton meter torque dia 40 Newton meter torque dengan capaian 7,500 RPM je. Maksudnya cepat. Cepat sampai pick upnya 40 Newton meter, 7,500 RPM. Jadi sekejap je kita akan dapat rasa dia punya kepikapan tu. Yang itu yang saya boleh gambarkannya lah, sebab dia RPM dia rendah. Kapasiti minyak dia pula tak sikit sangat, taklah melampau-lampau banyaknya, tapi sedap-sedap 17 liter. Memang ada ngam. 17 liter tu cukup lah. Kita nak jalan 200 km tu confirm lebih. Pastinya anda akan melebihi 200 km untuk satu isian tangki penuh. Bergantung juga kepada pemulasan kita lah. Kalau berat tangan kanan ni cepat habis kan. Kalau kita santai relax, jauh lagi lah perginya. Jadi kita nak try duduk atas Zontes 368K ni. Seat height dia paling best adalah 770mm saja. Kalau duduk kan tak tinggi pun. Untuk sebuah skuter yang sebesar ini, seat height dia hanya 770mm tu memang tak tinggi. Tapi saya akan confirm untuk saya lah. Tinggi saya 162 cm, pastinya akan melenjek sikit lah. Tapi sebelum kita nak duduk tu, saya just nak beritahu berat dia, berat basah. Berat basah ni maksudnya termasuk minyak, termasuk coolant, termasuk minyak enjin, termasuk semua sekali, hanya 186 kg je. Ringan, bawah 200 kg. Ngam. Jom kita tolak dulu. Simulasi tolak dan naik lah. Simulasi tolak dan menongkatkannya semula. Tolak. Oh, melekat. Tu 186 kg, berat basah. Semua sekali lah. Maksudnya semua sekali. Jom kita naikkan balik. Dengan saya yang badan kecil ni, alamak, senang. Sangat senang. Oh, itu antara kelebihan lah untuk skuter ini. Kalau anda besar saya, tak besar sangat, tinggi 162 cm, berat lebih kurang 60 lebih je, senang kita nak naik turun motor ini. Nak tolak-tolak parking pun senang. Alamak, dia lock pula. Kita on dulu. Dia auto lock lah tuan-tuan. Auto lock. Saya pulaskan tadi tu je, dia terus lock. So ni straight balik. Saya lagi sekali turunkan dan naikkan balik. Tidak memerlukan tenaga yang sangat banyak, sangat mudah. Jom kita turunkan lagi dan kita duduk. Siap dia 770mm. Seperti yang dijangka. Tak tinggi lah bang. Tak tinggi lah. Sangat tidak tinggi. Tapi kebiasaannya skuter dia akan bawah 800mm siap dia. Kebiasaannya 770 ke 785mm kebiasaannya lah. Dan kebiasaannya walaupun dia tak tinggi sangat, kita akan tenjet. Sebab seat dia lebar kan, bawah ada kompartmen. Jadi kita akan mengangkang sikit kaki kita ni dan kita akan menenjet. Tapi untuk 368K ni, tenjetnya tak banyak sangat. Sedap-sedap je tenjetnya. Untuk tinggi saya lah. Kalau anda 165 cm dan ke atas, kaki anda akan lagi capai dari saya. Ni kaki dua-dua tergantung. Tenjet sikit. Bila saya esot ke kanan, terus menapak. So nak bawa orang tu kita lebih confident. Motor besar, tak tinggi sangat. Dan satu lagi kelebihan dia, berat dia tak berat. Jadi sedap lah, memang sedap. Ngam-ngam je. Macam ni lah kedudukan tuan-tuan. Kalau kita bawa, memang menegak. Dan kita punya badan ni ke windshield ini, bagi saya durasi dia, jarak dia sedap-sedap je. Dan untuk tinggi saya ni, ketinggian windshield ni cukup dah. Sangat ngam. Windshield ni kita boleh naikkan, kita boleh adjust secara elektronik. Kita boleh tekan-tekan je button kat sini. Okey tuan-tuan, kita tengok secara dekat macam mana rupa 368K ini secara dekat, detailnya macam mana, apa lebihnya, supaya anda boleh menilai sendiri
sama ada patut dipertimbangkan untuk dimiliki atau tidak. Zontes 368K ini. Oh, mantap. Sangat cun, sangat cantik. Untuk membuktikan bahawa windshield ini adalah elektronik. Okey, dia buttonnya kat sini. Nah, button dekat sini. Tekan ni. So kita boleh naikkan dan turunkan. Sekejap, saya dari sini pun nampak. Ini paling tinggi ni. Paling tinggi. Dan kita turunkan. Boleh. Okey, dia one step. Okey, two step je lah. Satu, turun habis. Dua, naik habis. Dia tak boleh macam sikit-sikit tak boleh. Sikit-sikit tak boleh. Rim dan dia punya detailing. Tengok tak? Dekat rim tu dah ada carving Zontes. Benda-benda macam ni yang kita suka, tuan-tuan. Oh, saya lah suka. Sebab dia confident barang dia. Dia confident barang dia. Dia carving nama dia dekat rim ni. Mantap. So rim depan dia bagi tayar 120 15. Untuk tayar depan dia nama dia CST. So tuan-tuan, motor ni single cylinder single cylinder. Dan ini adalah kamera hadapan. Oh, saya fokus kejap. Ini dia punya kamera hadapan. Dia memang standard datang dengan kamera depan. Ni keseluruhan. Rupanya kalau kita tengok sangat kemas lah. Besar. Dia besar. Tapi walaupun dia besar, dia tak berat. Dan dia tak tinggi sangat. Itu salah satu dia punya kelebihannya. Okay, kita tengok apa yang menarik. Dia datang sekali standard dengan handguard. Tengok lever guard dia pun baik. Adjustable, boleh adjust kat sini. Ada pusing-pusing. Untuk generasi terbaru Zontes ini, dia bagi dengan tombol-tombol yang baru. Dia dah tak macam motor China yang biasa, yang tipikal kita tengok. Semua dah baru dah. Semua dah cantik. Ni ada M, cantik dengan dia punya, tengok tu. Oh, mantap, menarik. Bawah button atas ni untuk seat. Ni untuk masuk menu. Ini salah satu dia punya pembaharuan kat sini. Meter dia TFT 6.75. Dia punya besar dia. Mari kita masuk menu dia. Macam tu. Traction control kita boleh on dan off. Ni setting. Nampak. Alamak. Cantik. Oh, ada TPMS siap. Tayar belakang kurangin. Tayar belakang kurangin. Boleh Bluetooth pairing dengan phone. Dia mirroring lah. Mirroring dengan phone kita. Dia bukan Apple CarPlay. Ini untuk kita tengok playback. Ni display front. Jangan tengok. Tu kamera hadapan. Untuk kita tengok live, secara live. Tengok dia. Rear. Ini kamera belakang secara live. Ngam. Kita back. Kita tengok apa lagi ada dekat setting ni. Bike info. Oh, bertukar-tukar. Servis. Oh, 1000 servis dia ada tulis tu. Berapa banyak nak servis lagi. Motor ni baru jalan 1 kilo 999. Banyak mainan dia dekat sini. Tengok OTP advice sensor pun ada keluar dekat sini. Mantap lah. Semua apa yang patut kita tengok ada dekat sini. Voltage. Oh, ada air ni. Oh, sekarang kita dekat Genting, tuan-tuan. Cuaca sekarang 23 darjah Celsius. Sekarang kita kat Gotong Genting Awana. Cuaca sekarang. Voltage meter. Cantik lah, cantik. Ni dia punya kompartmen tepi. Kompartmen untuk tepi ni 368K. Tekan kat atas ni. Ya, dah keluar. Besar mana ni, tuan-tuan? Oh, panjang. Dan panjang jumpa kunci pula. Saya jumpa pula dia punya kunci kat sini. Panjang Yang ni kita boleh masuk air mineral 500 ml senang-senang. Okay, ini bahagian kompartmen belah kanan. Kita tengok kompartmen belah kiri pula. Oh, tu pun panjang. Oh, panjang. Jadi puas hatilah kompartmen ini. Dan bahagian ni ada dia punya kat sini ada, ni dia bagi USB saja dekat luar ni. Ada USB saja. Okey, kompartmen ni, tuan-tuan, 50 liter. Jadi macam mana nak buka dia punya seat ni? Button dekat belakang ni. Saya nak tunjukkan daripada sini lah. Tapi kalau daripada depan kita boleh access. Tu ada button seat kat sini. So bila saya tekan button seat ni, dia terbuka terus. Okey, kompartmen bawah seat ni yang penting lah kalau kita nak skuter. Antara yang kita perlukan. So ada lampu kat situ. So besar dia lebih kurang 50 liter secara keseluruhan. Kat bawah ni adalah mungkin gelap, anda boleh nampak saya letak plastik kat sini kan untuk nampak kan. Tu.
Sini boleh letak satu helmet, full face mungkin tidak. Sini mungkin boleh untuk full face. Sana mungkin helmet biasa. Jadi kompartmen dia memang besar tuan-tuan, memang besar. So ni dia punya tools yang dia bagi. Ngam, tutup dulu. Ni dia punya lampu belakang. Lampu belakang overall dia. Keseluruhan rupanya memang solid lah. Kalau kita tengok dia punya build quality daripada zone test ni memang sangat solid. Antara benda yang tak nampak kat sini, dia datang dengan adjustable suspension depan, compression dan juga rebound. Dan ni adalah dia pakai by wire. Suspension belakang ni hanya boleh kita adjust preload saja. Adjust preload saja. Ngam tuan-tuan. Kamera belakang jangan lupa. Itulah dia tuan-tuan, terbaru daripada zone test 368K. Jadi harganya adalah 27,800 body price. Belum on the road lah. Mungkin dekat-dekat 30,000 lah. On the road 29,000 macam tu lebih kurang. Kalau macam tu bulanan lebih kurang 6 ke 500 ke 700 anggaran saya lah. Antara 5 ke 600 lebih lah untuk bulanan, berdasarkan interest dan berapa deposit yang kita letak. Jumpa lagi petang. Jangan lupa share dan subscribe. Zone test 368K. Assalamualaikum.